body part. Ini dia. Sudah stage 3 kawan-kawan. Swift ZC33 Sport 130,000. Apa yang kau akan dapat? Kita tengok barang enjin lah dulu Turbo JP, intercooler, blow off, semuanya HKS dah complete. Intake, macam aku cakap tadi, blow off HKS, turbo dah tukar, exhaust system complete depan sampai belakang, intake dah pakai Blitz, oil catch tank, kasko dah bagi sekali, hose G ready, segala oil cap, barang-barang kosmetik, gearbox dah pakai OS punya clutch loceng. Untuk Swift siapa cakap tak ada clutch loceng? Ini ada clutch loceng dia tuan-tuan. Interior macam mana sini? Dah siap ada short shift Zolos tuan-tuan. Seat bucket ni semua bagi sekali tau. Macam tu je tuan-tuan. Gear 1, gear 2, gear 3, 4, 5, 6. Reverse. Itu sahaja. Travel distance yang sangat rapat untuk engkau terus nak bantai, sangat sedap. Okey, clutch macam biasa kita ada rasa dia bounce balik, kenyal-kenyal balik. Sebab apa? Macam aku cakap tadi, OS G-Can. It's very good. Pada aku sangat-sangat berbaloi untuk korang nak dapatkan kereta ni sekarang. Kenapa aku cakap berbaloi? Kau bayangkan engkau nak beli satu unit Swift ZC33S Sport stock. Harga pun range lebih kurang dalam 110 atau sampai ke 130 bergantung pada tahun and so on. Tapi in order untuk engkau nak penuhkan jajan-jajan seperti mana yang kau nampak dekat depan mata kau ni, suspension, exhaust system, rem, tayar, barang-barang engine, interior, kat situ sahaja kau boleh spend nak dekat 100,000 lagi untuk nak siapkan Swift kau. So, engkau ada pilihan yang harga 130,000 untuk engkau terus beli, pakai, enjoy, apa lagi yang kau nak? Andai kata ada seller yang nak beli, dia nak beli lepas tu dia nak kecai barang-barang jual asing, kau rasa berapa je tinggal harga body? Silap-silap boleh jadi dalam 70,000, 80,000 je untuk model spesifik yang ini. Okay? So, aku dah bagi tahu korang, kita ada sebiji Swift dan juga kita ada sebiji juga A45 yang memang nak let go dengan harga yang tak masuk akal. Dua unit harga sama, dua-dua dah fully modified. So korang contact je nombor dekat bawah, direct terus dengan Lawrence, my buddy. InsyaAllah mungkin boleh jadi rezeki korang. Dan kalau sempat, boleh pakai raya tuan-tuan. Mana tahu, kalau tak sempat raya kita ada raya haji. Boleh lah kan? Daripada tak ada, see you guys.